So di sini terletak satu sebuah gerbang yang ada jalan kubur. Sini ada kubur yang tak ada orang ataupun ram. tapi tak tahu dia punya history of this kubur. So aku kat sini aku nak try masuk dalam dan tunjuk korang kubur-kubur yang ada kat dalam. Ada 1,000 lebih kubur. Actually dia ada kubur ni ada orang-orang royalty daripada Malaysia ataupun sultan-sultan Malaysia yang tertanam di sini juga. Jadi kita tengok dan kita cuba rungkaikan. Let's go. Sini adalah salah satu entrance dia dekat kubur, jalan kubur ni. Aku akan cuba masuk dan akan cuba tunjuk korang di siang hari lah macam mana tempat dia. Okay. Okay guys, kita akan masuk dalam dan kita akan exit di sebelah sana insyaAllah. Aku akan tunjuk korang the surrounding. Okay, jom. Jaga Dia ada banyak guys. Dia ada banyak kubur-kubur yang kita tak tahu, yang kita mesti berhati-hati bila kita melangkah atau berjalan di atas tanah ini. So di sebelah kanan ada sebuah rumah yang aku tak tahu apa, tapi aku akan cuba pergi sana untuk melihat apakah di dalam sana. Maafkan saya kalau ni trespassing, cuma aku ni kita kat sini siang hari. Aku cuma nak jalan, nak tunjuk orang-orang yang bahawasanya tempat ini masih ada berdekatan dengan Victoria Street guys. Victoria Street berhampiran dengan Masjid Malabar. Berhampiran dengan Masjid Malabar. So kita akan pergi 1, 2. Jadi kita nak kena tengok batu nisan dia betul-betul sebelum kita jalan, kita nak kena tengok batu nisan dia betul-betul. Bismillahirrahmanirrahim. So ada sebuah, maafkan saya, ada sebuah pondok terletak di sana yang aku akan cuba masuk. Aku rasa dah jadi macam forest gitulah. So di sini terletak sebuah gerbang yang ada di sini. Jadi aku nak try ataupun nak cuba masuk dalam dan melihat apa yang ada di dalam sini. Jom. Dan menjadi satu tempat hutan ni di dalam sini. So, mari. Ada sesiapa yang kat dalam sini yang pernah masuk tempat ini di waktu malam, boleh kongsi, walaupun tempat dia sebelah berdekatan dengan road yang ada di depan Bugis ataupun dekat dengan Arab Street. Siapa yang pernah cuba datang sini time malam yang pernah cuba datang sini time malam, maybe korang ingin berkongsi pengalaman korang kat dalam sini. Bagi aku tempat dia seram, still seram, walaupun dia punya it's a concrete jungle surrounding this space, but I think at night it will be very very eerie and spooky. Come, be careful.
So tanah perkuburan di Jalan Kubur adalah something yang aku first time aku experience ni. So Singapura ni masih ada tempat-tempat macam gini. Di Singapura ni masih ada wujud tempat-tempat macam gini. Cuma yalah, tak ada orang pernah masuk ataupun tak ada orang pernah datang sini mencuba merungkaikan tempat ini. Ada yang pokok, kalau korang tengok, ada yang kubur-kubur dah dibidas oleh pokok-pokok yang besar. So kubur ini adalah kubur lama. Dia telah ditutup pada tahun 1875 guys. Kubur ini ditutup di tahun 1875. Okay. Sekarang tempat ini belongs to SLA. Dia ada 3 tempat pertanaman ataupun kubur ditanam. Untuk orang-orang Sultan Johor, saudara mara dia ditanam di sini. Dia ada Malay Muslim Burial Ground dan Indian Muslim Burial Ground juga di tempat ini. Okay, 3 pihak Sultan Johor, orang-orang Islam kita, Melayu Islam kita, dan Indian, ataupun dikenali kalau di Titachari Muslim Cemetery. Titachari Muslim Cemetery. So daripada tahun 1852, Syed Omar Al-Junaid, Arab yang terkaya yang tinggal di Singapura, bukan yang terkaya, yang tinggal di Singapura, beli tempat ini untuk diwakafkan untuk orang Muslim di Singapura. Okay, very interesting topic, very interesting. So siapa-siapa yang nak datang sini, Jalan Kubur, boleh datang survey. Aku tak tahu whether yang kita buat ni illegal ke illegal, tapi aku masuk, aku just nak document a bit here and there. So insyaAllah aku akan jumpa korang lagi di lain episod. Macam je. And Assalamualaikum.